Orang bukan Kelantan tapi nak beli rumah di Kelantan. Tengok video ni sampai habis sebab Nabila nak cerita lagu mana kita nak ejah. Orang bukan Kelantan ni nak beli rumah di Kelantan. Dia ada banyak cara. Cuma hari ni Nabila nak share, nak kongsi dengan satu cara yang mana untuk kita dapatkan sijil anak Kelantan. Lagu mana dapat sijil anak Kelantan ni? Dia ada beberapa syarat lah. Syarat yang pertama adalah kita ni duduk dah Kelantan selama 15 tahun. Kalaulah kita ni bekerja kerajaan lah, dekat hospital ke ataupun mana-mana agensi kerajaan, biasanya kelulusannya lebih mudah. Nabila pernah ada satu kes hari tu, ada seorang kita punya buyer, dia dari Sabah tapi dia dah duduk Kelantan selama 7 tahun bekerja di hospital dalam Kota Baru lah, dan Alhamdulillah dia dapat kelulusan untuk beli. Dia lulus exco dia. Cuma satu sahaja yang menyebabkan dia